Kalau korang plan nak pergi China, ada 5 benda ni korang kena tahu. Yang pertama, korang kena tahu kalau dekat China untuk pembayaran, korang kena menggunakan Alipay ataupun WeChat Pay selain daripada cash. So, benda ni kalau korang tak nak susah-susah, korang set up siap-siap dekat Malaysia. Yang kedua, benda lagi best, rakyat Malaysia kalau nak pergi China tak perlukan visa. Korang boleh masuk maksimum 30 hari. Jadi, korang bawa pasport je dah boleh masuk China. Yang ketiga, kalau korang pergi China nak cari makanan halal, korang dah tak payah risau dah. Sebab sekarang memang banyak makanan halal, korang tinggal cari logo Kinzen ni je, confirm makanan dia halal. Kalau korang nak lagi mudah cari makanan halal, korang boleh pergi dekat area Kunming, Xi'an ataupun Beijing. Nombor 4, korang kena tahu dekat China ada 4 musim. Dia ada winter, spring, summer dengan autumn. Jadi korang kena tahu korang nak pergi musim apa. Tapi aku recommend korang pergi musim winter lah sebab dekat sana murah. So korang boleh pergi dekat Beijing ataupun Shangri-La. Nombor 5, untuk pengetahuan korang, sekarang tiket flight tengah murah untuk ke China. Serendah 369 je. Kalau korang naik Air Asia, jadi korang kena booking sebelum 5 Oktober 2025. Untuk tarikh travel, korang boleh pergi daripada 1 November 2025 sampai 14 September 2026. Korang siap boleh dapat 50% off untuk check-in luggage kalau korang booking dekat Air Asia Move. Jadi kalau korang nak travel ke China dengan bajet murah, nak dapat makanan halal senang, and then sekarang lagilah free visa, korang boleh grab tiket promo sekarang. Silap kalau korang travel hujung tahun ni musim winter, korang dapat experience snowfall dengan korang boleh main salji kau-kau. Macam biasa, korang jangan lupa like, comment, save video ni. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.